Oi, ku juga dang baluk dah bau ada. Dem pantang dah lah nah. Orang luka dah kacik-kaciknya dah. Hai. Oh. Ma, kalau pai laki dia pagi tadi leh. Walau ngaji-ngaji lah orang dia balik le dan ha. Tu kalau ada keraju pai ndak bagai dah. Itu pai ndak tentu arah. Alunya balik sedang kini leh. Dia nampak-nampak dah ha. So. Kemana ada dari pagi deh? Namanya lang ku apa yang mana orang cari dia? Kau tu ai kau tu? Ku luka. Lah, luka baluk. Biasa luka nang saya dah ikut kecil kan? Ya. Ah. Ikut sekali terbau gadang nak lah buat dia nak. Itulah percubaan. Memang bisa kini siang malam percubaan. Letak dia ampang bandar tu masuknya ke lubang aku. Iyalah kau membawa luka dah kau. Lah dah balik kosong saja. Sekadang ikut nak kau bau kah? Oh, luka tradisional lah mu. Apa? Sambal tak? Ada nado dia bebek sambal lah dah. Sudah pai tadi dah minta izin dah jalan ke mapai dah tu jual dia bebek sambal. Dia mencari apa? Nampak meluka. Ya mak aku dah mengicek je lang pai tu kok kada suruh hutang nang kelapa tu mengalau. Deh. Dah tu sambal petang lah do lah. Sambal basing tu. Tu lain mana nak makan sambal angin, nak makan sambal baru. Pitih tu magi deh, pitih nak dapat balik kelapa tu sebentar. Itu masalahnya. Dan aduh pitih tambah hari nah. Tu ke mapai? Akik petang. Tu ke mapai pitih akik-akik petang tu ke mapai? Kana ada lah. Kau basuruh kan kita nak kena malam magi dia melanjut kan kita nak kena. Malah nak makan pusiak dong, nak nyawa sambal baru pusiak dong. Magi pitih sagan. Mana pitih tu kan? Pitih yang bahar gini deh. Oh iya so. Pitih akik petang tapi berpocah lampu dah mah. Bukan ada sisu deh. Sisu salang digilang. Pandailah menyalang pitih ke orang hidup mengakeh modekwa. Sosok jadi dermawan lah menyalang pitih ke orang. You utang tu nak pakai dah. Cukup nan dia awak lo baru salang ke orang betul ah. Kau nan dia awak saya cukup dah orang lah salang-salang. Ya biasalah nyo makai. Biasalah. Dia lah nyo makai dia pusing awak kerempeh betul. Tak kamu ngaratik dah. Tak mengaratai bala dah dah. Jalan bakuris sekali setahun yang pandailah menyalang-nyalang pitih ke orang. Yuk beda ceritaku. Biasalah pitih tu karilan sah di nyo tu. Namanya karilan dah. Namanya karilan dah. Kini dah betul dah. Udah kapan menjapuk pitih tu tahu dia menurut gilang tu kin. Dia menurut gilang tu kin. Jangan turuknya. Ada dah. Jangan turuknya. Deh. Mau bebek masalah sana. Nak bebek masalah yang kerajus sekali setahun ya pandailah menyalang-nyalang pitih ke orang. Aku pedia bina itu lapar si kuah. Deh. Nanda. Dia menurut dah menurut. Nanya dia menurut ah. Biar baik. Alamak ni jalan-jalan pitih ke orang tak ada utak. Wah kau minta langsung ku bagai-bagai sen. Ngada kecek ni Den. Keceknya kedeng kudu. Batang nan tumbuh di tanah lereng, piuk nan jatuh kepada orang. Selagi masih bau sawo, Tuhan nan indah kesio-sio. Hang? Oh, ngai ku ga. Dah kali udah antang belum sudah dia dah. Ada? Ini peang. Ada. Lalu banting jual lu. Nah, lu. Apa batang mana nyo? Nyaga. Kita selang batang. Mana ga?
Batang selang mah tang baring mah. Lebih dah pun tang. Beli lampu tang. Bini tahu yang. Lebih seminggu itu kan dia le. Dia tahu dia sabun dan. Ini muda itu nak peretong sama kawan dah. Sebanyak itu bete. Hilang rasa-rasa sama kawan dan. Indah itu dia angka mengarati balas tu lah ngah. Ini sebanyak itu yang muda itu lah peretong. Bakawan nak mah. Sono mahal dia. Dia kadang ikut bakawan lah. Lagi ni dah tinggi ikut lah wah. Tu lah yang. Baca lu dan ke pulang dia yang. Ni kan melukah ikut je dah. Pasal pulang le. Pete banyak itu kan apa nak kita merah banyak pete kalau lasuh tu. Iu ban, piang tahu inyo. Alun sampai baru di siku kawan ngecek sampai di bibir ngeceknya potong lain kali. Inyo nak mau tahu dia ngeceknya. Gila rasa-rasa sama kawan gara-gara mulut pete banyak itu tu. Iu jangan hanya buat Dia kau rasa. pete ada dan pete pengantinnya. Cuma sebanyak itu habis rasa-rasa dia. Dia nak baca lu dia mengecek. Dan perlu cakap dia dinyo dia cakap jangan tak taluk dia dinyo dia yang tolonglah dan ha. Kau dah keko perangnya dah usah sang kawan ni dan le. Ini pelang pulang le. Kau perlu pete ambu biniang jepuk pete kemari. Mana nak perlu ang sobok Aduh pelang pulang le anda kawan ni dan dah. Adang lah nguang. Lasan dia meku dang cek dan. Ambu biniang tu kemari ke? Jangan Bangka biniang tu. indak mana deh. Ang tolong salah ang Ambu biniang tu kemari tak takut. barang pakai pita dia mengganti gitu dah. Enggak ambu biniang tu kemari tak takut je biniang tu dah. Adalah nguang empat dia mah. Ambu biniang tu kemari kau le bangka biniang. So, Alai. Mana pite tu? kan itulah yang kalian jalan yang kecil kan. Kan itulah minta pite saya kau orang nak tabut dia dah. Dia aja kepakin. Dak ketung deh so. Tak ba. Dah adu deh kecil. Batete ya nyo gilang namo nak hendak nak tabut dah menurut dem menurut kina. Jangan lah betul. Malu dia tu kawan dia. Malu kok kemalu. Tu kok jangan pandai-pandai saya menyalang pite ke orang kecil orang. Kundak bersalang lah pite ke orang kai. So pite banyak untuk awak saya lu cukup le dah. Ya kan itulah nak kalian jalan. Tu ke jalan aja ke berjalan lain tak tabut dah muah dah. Nak adu nak tabik ni kah? Tak ada tabut tu terbau pite dia kemarin. Deh. Bayu dia ke menurut. Jangan bagai-bagai. Tak ada duda dah pek berarti dia menurutnya lain muah nah. Jangan bagai-bagai je. Ada bagai-bagai cerita dah. Nak mu menyalang pite saya ke orang dah samurah magil samurah minta ni betul ah. Dia kau boleh turut awas deh. Tak ada cerita awas dan pokok dah pek pite dia dan. Jangan turutnya. Tak ada cerita dan turut bilang aku nah. Kalau mak saya menyalang-nyalang pite ke orang tak tabu mana-mana minta pite ke orang saya tak tabu. Buruk bilang amu cerita dak bayi-bayi tu pite dah. Dia tak ada dak cerita dak bayi pite. Lambok kepala bilang ni kau pasti punya bayi nah. Dia tapi cerita ni bilang tak ada dah. Anda ni turutlah nak orang. Laki dia bisa apa gara-gara lah. Kok dia nak do cerita apa gara-gara lah. Dia tabu kepala ni kau boleh tak? Lari kat pai lah. Dari mana kah? Pai ada si kujan lagi gitu. Ada kan raju mah. Dia ngecek kanya si kujan lagi gitu. Ada kan raju. Oh dulu yang kemarin ya dah. You santiang ya. Capek lah gitu. Baso amak so dulu yang kemarin. Nadu taang bayi utang kakak laki dan. Kalau mana menyalang-nyalang pitenya. Jelehnya kerajo ndak ada dah menyalang je pitenya. Hidup dia saya padi ngah. Lama dah. Tak kau jiku dan bayi kepaluang gua. Piring kecek kang bayi salah cerah dia minta kang mah angkandat lah. Jadi nyolah dah gigi nasihat lai. Kamu salah dah kedua udah salah mengam salah ke nyo salah mengam utang kemarin. Lele niat ndak dop karajo isi utang lu nau depan talu menyalang pitek ke nyo. Kuda bertahan selero dan kuah. Kini dah tahu dah bayi utang tu. Ku melayang ke keperluan lah. Dia kuah.
Tu je tadi lang. Baiklah lai. Bukan lama cikgu kah? Baik dah lai. Beko lah pai. Bukan lama je orang lah kah? Bangak-bangaknya. Nak dibangak nak kakak luar pitih wak deh. Cak murah mencari pitih kena kah? Kau lama bayi utangnya. Hah? 2.000 nya? Malah biarnya. Basuru lebih ya? Utangnya tu nak 2.000 gedenya. Lebih pulsa 2.000 nya. Nyo menyelam pitih duk balik ya, tentu dah. Yo kok 2.000 kan ambil salah dia nyok gin salah kayaknya. Aku diminta lah. Dek malu den semah. Kau dah nak minta-minta lah cikgu. Kan itu ada kecean so. Tak lading dah mak. Kan itu ada kecean. Malu dia nurah. 2.000 ya. Action. Oh, dulu yang kemarin ya dah. Awas. Action. Itu tu. Tak kenal lagi tu. Kita suka. Dah gaya dah tu, dah gaya dah. Dah gaya dah kalah sana. Kita masih mana ada. Ndak acting itu. Ya sakit sendan dah sakit kan. Cuba dia. Tuk dulu kan. Dia. Masuk. Action.